Berita tergempar 12 April 2025, harga emas mencatatkan harga yang tertinggi dalam sejarah itu RM500 untuk 1 gram tuan-puan. Jadi tuan-puan, seperti yang pernah saya katakan sebelum ini bahawa harga emas akan terus meningkat untuk jangka masa panjang. Walaupun dalam masa terdekat ini ada naik dan turunnya tuan-puan, tapi untuk jangka masa panjang harga emas pasti akan naik. Jadi tuan-puan, jangan bertangguh untuk menyimpan. Sekarang saya berada di Menara Public Gold Kuala Lumpur dan saya baru saja menghadiri kick-off financial year 2025-2026. Banyak lagi perkara yang akan berlaku dalam dunia emas ini. Jadi tuan-puan, jangan bertangguh untuk menyimpan tuan-puan, bahawa walaupun harga sekarang dah 500 tuan-puan, jangan ada simpanan emas kita serendah RM100 melalui akaun emas Gap tuan-puan. Kalau tuan-puan tak mampu untuk simpan RM500, sekaligus simpanlah sedikit demi sedikit, janji gram emas kita bertambah. Itu yang paling penting tuan-puan. Tuan-puan jangan stop untuk menyimpan. Sepatutnya dalam keadaan sekarang tuan-puan harus lagi agresif, sebab satu hari nanti tuan-puan, harga emas pasti akan mencecah RM1,000 untuk 1 gram. Cuma kita tidak tahu dalam masa terdekat ataupun masa akan datang. Yang pasti tuan-puan, dalam tempoh 10 tahun akan datang, harga emas mungkin akan mencecah 1 gram RM1,000. So bersediakah tuan-puan dengan harga tersebut? Jadi tuan-puan, sebelum harga itu mencecah 1 gram RM1,000, kumpullah daripada sekarang tuan-puan. Sebab kalau tuan-puan beli RM100,000 hari ini, baru RM50,000 tuan-puan. So 10 tahun akan datang, RM50,000 itu tidak lagi boleh beli untuk item 50 gram tuan-puan. So kalau rasa 50 gram itu, belilah at least ada 10 gram. Kumpullah sedikit demi sedikit sehingga mencapai ratusan gram yang pertama tu. Itu sahaja daripada saya. Semoga tuan-puan terus konsisten dalam menyimpan. Jangan takut untuk menyimpan emas. Simpan emas dengan senyuman. Simpan emas, jangan lemas. Harga emas memang dah naik tuan-puan, apakan daya. Jangan bertangguh untuk menyimpan. Klik link di bio, saya akan bimbing tuan-puan menyimpan emas dengan cara mudah, betul dan selamat. Akhir kata, selamat menyimpan. Assalamualaikum.